Plug yang jenis butterfly macam ni. Dia macam ramah-ramah. Alhamdulillah, hari ni kita ada tugas nak pasang lampu panjang pendaflar yang model T8. Okey, ni model lampu dia. Moi City T8 linear pendant light. Okay, dia punya ni casing warna hitam ni. Ini dia punya spek. LED lamp. Okey. Lepas tu dalam ni dia ada satu lampu ni, dua biji lampu T8. Lampu LED. Untuk pemasangan lampu yang jenis panjang macam tu, dekat sini kaku kan. Jadi kita kena tebuk lubang. Lepas tu kita kena pakai plug yang jenis butterfly macam ni. Dia macam ramah-ramah. Okay, jadi kita tebuk dia dulu. Okey. Ni tebuk dulu lubang. Ni cara nak guna dia, kita pecek link dia ni. Nanti kita sumbat dia. Kita pecek link dia. Nanti kita sumbat dia ni. Jangan lu rasa ketat sangat. Kita pakai dukus. Okey, lepas tu bila dah pasang plug butterfly tu, kita masuk je casing dia ni. Kita skru je. Kita skru dulu sebelah. Kisah lagi. Okey, kita dengan laser dia. Okey, sama. Skru je tak. Skru je sampai ketat. Okay, dah. Okay, lepas tu kita fitting dia. Kabel warna koko ni masuk dekat kabel putih live. Kabel biru masuk dekat kabel hitam neutral. Okay, kita tarik sikit. Kita tak cabut tu kan ya. Okay, kita masukkan tu. Ni kita taruh dulu bagi dalam. Ni connector dia bagi dalam sikit. Baik tak lepas casingnya. Okay, kita pusing sampai